Hidup sekarang ni bro, kalau kau jujur orang pijak, kalau kau jadi bangsat siap dapat jawatan babe. Hidup ni bro, kau buat kerja betul, satu office pandang kau sengit muka tak puas hati. Bro, kau kerja mati-mati bro, kalah dengan budak kipas bontot bos, siap cium wangi lagi. Boleh buat kerja, tembak perompok acu pisau. Oh, tapi yang best, polis pula kena siasat. Bro, tak buat apa orang kata sakau babe, dah buat kerja, kena masuk mahkamah weh. Bro, zaman sekarang bro, perompak kena belai. Bagi duit ajak masuk minum beb. Macam tu jugalah kita tolong Konoha, pening weh. Nak tolong pun pattern banyak sial. Bro, aku tengok cara diorang handle banjir diorang tu kan. Cakap bodoh tu pujian beb. Weh, NGO kita pergi tolong bro, yang gila babi. Hantar bantuan pun kena cukai beb. Bro, sana nyawa tak penting bro. Yang penting tunjuk pemimpin muka busy acah buat kerja. Siap cakap, kata bantuan kita bagi tu sikit je. Sikit lah dah kena cukai musibat. Yang netizen membawang. Kononnya kita tolong Konoha ni ada agenda lah. Teori konspirasi, babe. Bro, tolong hadam bro. Negara korang free pun kami tak nak. Agenda kepala bapak kau mengkuih. Perasan lah kan, yang kawasan banjir tu je ada IQ yang lain. Level gorila bro. Bro, buat baik ni buat kerana Tuhan je. Kalau harap manusia, kita hadaplah isu bodoh ni je.